ajar cara untuk masukkan title block dekat layout lah. Okey, kegunaan title block ni adalah untuk awak masukkan drawing yang sebelum ni awak buat, yang macam contoh drawing ni. Sekarang awak nak masukkan dalam title block kan. Masukkan dalam title block untuk kita print out. So yang dalam print ni lah yang kita akan renamekan dia, nama, tarikh. Okey. So tiap kali ada drawing je, wajib kena masukkan drawing awak dekat dalam title block ataupun blok tajuk. Okey, blok tajuk ni kita dah buat masa latihan 1 kan. Jadi cikgu nak ajar cara untuk masukkan drawing dalam ni dan kita akan print out. Okey, first kali, pergi dekat drawing awak. Okey, drawing ni. Okey, letak je title block tu dekat sebelah. So dia akan kecil lah. Ni kecil ni saya punya. Okey, so drawing yang pelan lukisan ni, kita buat dekat sini. Okey, pelan pandangan hadapan belah kanan. Okey, letakkan jauh sikit lah. Okey. First kali. Ini cara yang pertama saya ajar. Dia ada banyak cara, tapi saya ajar cara yang macam ni. Okey. Yang ni. Okey. Awak select semua ni. Select. Okey, lepas tu awak klik dekat keyboard awak yang ada control CTRL, yang keyboard paling bawah sekali belah kiri. Control C. C ni adalah untuk copy lah. Kita nak copy kita punya title block ni. Okey, dah copy, biarkan. Okey, lepas tu awak nampak bahagian bawah ni. Okey, pergi dekat layout. So, ruang bawah ni, layout ni adalah ruang di mana kita akan print lah. Kita akan tengok drawing kita daripada sini. Okey, ruang model ni adalah untuk ruang awak lukis. Layout 1, layout 2 ni, yang ni adalah untuk drawing, untuk awak print out dalam title block. Okey, so layout 2 ni macam ni lah. Yang layout 2 ni saya dah masukkan dah. So drawing akan macam ni lah, akan jadi macam ni. So kalau kita nak print, yang ni lah, ikut skala. Okey, yang skala nanti saya akan ajar lah. So saya buat dekat layout 1. Okey, zoom outkan dia. Okey, scroll. Okey. Lepas tu yang ni kita tak nak. Ni awak ni klik, lepas tu delete. Delete je. Delete tu tekan dekat keyboard. Cari tulisan delete. Kalau tak ada delete yang full, awak dia akan guna shortcut iaitu DEL. Itu maksud dia delete. Okey. Dah sampai ke sini. Okey, tadi kan kita dah copy kan yang ni, yang kita tekan Ctrl C. So dekat layout 1 ni, awak tekan Ctrl V. Ctrl V. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar dekat sini. Okey, letak je lah dekat mana-mana pun awak nak letak, letak je. Saya letak lah pula kat luar ni. Okey. Dah letak dekat luar. Pergi dekat layout bawah ni. Ambil mouse, letak kat sini. Lepas tu right click. Right click. Lepas tu awak klik Page Setup Manager. Page Setup Manager. Then awak buat New. Klik New. Okay, klik New. Okay, yang ini awak buat lah. Awak tulis latihan 1. Latihan 4. Latihan 4. Lepas tu, okay. Latihan 4. So, sebelum awak print out, nak print out pun boleh. Klik kat sini, cari nama printer tu. Tapi misal kata, biasa awak akan jadikan dia kebiasaannya awak akan jadikan dia PDF dulu. Lepas PDF, awak akan masuk telefon kan. Masuk telefon dan awak akan print dekat luar kan. Atau bagi kawan untuk print kan. So, cara untuk jadikan dia PDF, klik printer ni. Lepas tu awak cari DWG to PDF.
cari drawing to PDF, klik drawing to PDF. Then yang bahagian plot style table ni, plot style table, klik, ambil monokrom. Okey, lepas tu yang ini, okey, klik paper size ni. Awak ambil ISO A4 yang ni, 297 210. Ambil ISO, expand A4 ni. Okey. Okey. Ambil ISO, expand A4, 297 kali 210. So, paparan dia berbentuk landscape lah. Awak tengok ni. Ni maksud dia bentuk landscape. Okey, lepas tu pergi dekat layout. Sini layout. Okey, layout, ambil window. Okey, klik window kat sini. Okey, so dia akan keluar macam ni lah. So, ambil daripada hujung sini. Hujung, endpoint, bertemu endpoint. Ambil endpoint sini. Okey. So, kat sini dia ada merah lah. So, kalau merah ni maksud dia dekat paparan ni dia takkan keluar. Okey, nampak ni. Dia akan, maksudnya sengit lah. So, escape. Okey, kalau tadi kan dia ada merah kan. Jadi, saya nak awak tukar. Pergi, maksudnya untuk setup tu tak okey. Jadi awak pergi dekat paper size, tukar semula. Okey. Tadi tu kita ambil expand kan A4 ni. So yang ni dia tak okey. Jadi saya nak awak ambil ISO full black ni. ISO full black. Ambil A4 297 210, klik yang tu. So keluar yang ni lah. Make sure ISO full black A4. So, yang ni ambil window dia. Okey. Ambil window tu. Lepas tu, ambil macam tadi saya buat. Ambil daripada kiri. Bawa ke kanan. Okey, sampai hujung lah. Okey, so dia tak ada merah kan kat sini. So, dah set up. So, kalau tak ada merah, maksudnya okey. Okey. So, yang bahagian plot ni, awak klik center. Dan kalau awak nak tengok, awak punya scale ni dia terkeluar atau tak, pergi kat preview ni. Okey. Okey, macam ni dia dah cantik lah. Awak punya title block dia betul-betul masuk dekat dalam A4, kotak A4. So dah tengok macam ni, escape. Escape. Okey, lepas tu semua dah settle, dah okey. Yang ini make sure dia monokrom lah. Okey, pastikan ambil monokrom. Okey, latihan 4, drawing to PDF. ISO full black A4 297x210. Lepas tu window. Awak klik daripada hujung ke hujung. Okey. Lepas tu okey. So set current. Jangan lupa set current Set current. So bila set current, awak nampak tak ni? Awak punya title block tadi kan awak letak belah kanan ni kan? Okey, sekarang ni dia dah letak dekat tengah-tengah. Kat tengah-tengah ni maksudnya dia dah cantik lah. Dekat A4 tu nanti bila keluar, dia betul-betul center. Lepas tu dia betul-betul ikut scale. Okey, dah settle macam ni, pergi dekat awak pergi dekat bahagian atas ni. Okey, cari layout. Okey, layout yang ni. Okey. Cari layout. Okey, cari layout. Ni layout. Okey, ni layout kan. Okey, lepas tu pergi dekat rectangle ni. Klik rectangle. Klik rectangle. Okey, make sure layout. Lepas tu rectangle. Pergi dekat endpoint yang dalam, bahagian dalam ni. Okey, garisan dalam ni. Okey, endpoint, tarik. Jangan klik dulu tarik je.
sampai jumpa yang ni. Okey, bahagian atas ni. Okey, kat sini. Lepas tu klik. So baru nampaklah drawing yang awak lukis tu. Okey. Cara kita nak edit skala. Okey, cara nak edit skala. Okey, awak kena klik. Kena double klik macam ni. Okey. Double klik baru awak boleh zoom awak punya drawing ni. Okey, contoh saya nak print yang ni. Saya nak print ni. Okey. Saya zoom in, zoom out. Okey, nampak tak dekat bahagian bawah ni? Ni bawah ni, scale. Scale of the selected viewpoint. Okey, sekarang ni saya nak skala 1:150 ni, nampak ni. 1:150. Okey, pergi dekat bahagian bawah ni. Ada tak 1:150? Kalau macam saya punya, dah ada. Okey. So, saya klik je lah 1:150 yang ni. Okey, lepas awak dah pilih 1:150 ni, awak jangan zoom in, zoom out. Okey, kalau awak zoom in, zoom out, dia akan lari balik. Okey, dia akan lari. Okey, jadi awak klik balik, ambil 1:150. Tapi, kalau dekat laptop awak tak ada 1:150 ni, awak pergi dekat custom. Awak pergi dekat custom, klik custom. Okey, contoh dia awak nak tambah. Okey lah, kita tambah 1 nisbah. Okey, kita add. Lepas tu awak renamekan dia. 1, sebab kita nak ikut nisbah kan, 1:150. Okey, 150. Okey, saya buat titik lah. Okey, titik macam ni. Sebab saya dah buat tadi. So, yang awak tak payahlah titik. Okey, bila dah buat kat atas ni, yang bawah ni make sure kena tukar jugalah limit dia. Okay, first paper unit 1. Okay, 1 belah kiri. Yang kanan ni, drawing unit ni, awak buat 150. Kena ikut lah ni. 150. Lepas tu, okay. So, dah keluar dah dekat sini. So, tekan je okay. So, kita cari balik yang kita dah create tadi. Ni. Saya dah create ni. Klik je. Okay. Lepas tu jangan scroll-scroll lagi. Awak gunakan pen. Yang gambar tangan ni. Holdkan awak punya mouse tu. Buat macam ni. Ataupun guna yang ini. Guna ni. Okay. Jangan scroll-scroll. Zoom in, zoom out. Tak boleh. Yang ini awak bolehlah letak center macam ni. Okay. Letak macam ni. Contoh kalau macam saya punya ni. Belah lantai ni tak cantik. Tak tengah kan. Tengok ni belah kanan. So, saya escape. Escape, pergi dekat model. Pergi dekat model yang awak buat ni, yang ni. Kita tak boleh ubah dekat layout, kita kena ubah dekat sini. Contoh ni, saya tak nak letak macam ni. Saya nak letak macam ni. Saya nak letak tengah-tengah. Tengah. Okay. So, dah settle. Kita pergi dekat layout kita. Dia dah ada dekat tengah sikit lah. Ni tengok saya dah zoom in, zoom out. Dia dah lari balik kita punya skala. So, ubah balik. 1:150. Gunakan pen untuk awak letak dia kat center macam ni. Okay, letak macam ni. Okay. Lepas tu, klik dekat luar. Klik dekat luar ni. Klik kat luar. Klik double klik. So, dia tak adalah bergerak. Kalau awak zoom in, zoom out, dia dah tak bergerak. Dia still gunakan skala 1:150. Okay, yang ini awak boleh edit. Okay, yang bawah ni awak boleh edit. Contoh awak nak edit nama kan. Okay, Muhammad, awak double klik. Double klik macam ni. Kat okay. Okay, sampai dia keluar macam ni. Yang ni awak boleh ubah lah kat sini. Okay, double klik. Awak boleh double klik. Ni Okay, double klik lah. Tulislah nama awak. Okay. Contoh. Aina Farisha. Binti. Apa. Okay. Pergi ke bawah. Pergi ke atas ke bawah. Okay, yang ni double klik balik. Okay, edit lah kat sini.
Okay, edit lah. Bila dah siap edit, tekan close. Tekan close, save je. Save je. Okay. So, kita punya title block ni dah bertukar lah. So, ni awak tukar lah. Okay, macam tadi. Awak double pergi kat sini, double klik, keluar macam ni, klik OK. Sampai keluar lah macam ni. Ni awak edit lah macam tadi. Edit. Sama je. Okay, lepas tu close. Close, save balik. Okay. Jadi, awak nak tengok, dia boleh, awak nak jadikan dia PDF kan? So, kita dah siap, kita punya drawing, dah masukkan title block dekat dalam, dah masukkan drawing dalam title block. Then, pergi dekat menu bar, ambil print. Ambil print macam ni. Okay, make sure tadi sama kan, kita dah set up. Latihan 4, kalau nak print je lah terus. Kalau nak jadikan dia PDF, ambil DWG to PDF. Make sure dia monochrome. Lepas tu paper size ISO full black A4. Window tadi kita select luar Okay, lepas tu preview lah awak tengok. Cantik tak? Okay, kalau dah puas hati, okay, print je. Kalau dah puas hati, klik print. Okay, sebab tadi kita nak simpan kan, jadikan dia PDF. Pergilah dekat awak punya desktop. Kan saya suruh buat folder kan. Folder untuk cari folder CAT, latihan CAT. Contoh latihan CAT Aina. Okay, simpanlah dekat dalam ni, save. Okay, dah save. Okay, dah keluar. Okay, dah keluar awak punya paparan paparan title block lah. So, yang ni awak dah boleh terus print. Sebab dia dah jadi format PDF kan. Boleh print. So, print je lah macam biasa. Bila nak print, make sure awak cari printer awak. Contoh printer, saya printer Canon lah. Okay, printer Canon. Okay, lepas tu pastikan dia size A4. Apa-apa printer pun pastikan dia size A4 lah. Okay. Okay, pergi dekat properties. Okay, tengok paper quality. Okay, dia dalam bentuk portrait seperti landscape kan. Okay, paper quality. So, awak kena carilah. Contoh saya pergi kat advance. Okay, yang ni paper size dia. Paper size sebab printer dia, dia ada macam-macam cara untuk set up. Jadi, pastikan paper size awak tu ambil size A4. Okay, jangan size letter. Kalau letter nanti bila print tu, dia tak cantik. Make sure dia dalam size A4. So, nanti bila dia print out tu, bila dia print out, ambil feed, dia akan keluar dalam bentuk A4 yang tak ada sengit kiri ke, sengit kanan ke. So, awak punya, awak punya border ni dia tak hilang. Okay, sama juga macam awak nak print apa-apa format pun. Macam awak nak print cover page yang saya pernah bagi, cover page assignment kan. So, make sure awak kena set up lah paper size tu. Make sure size A4. Okay? Jangan awak ambil letter. Jangan main tekan print je. Bila main tekan print tu yang awak punya border tu hilang. Okay? Sebelum awak print, simak dulu paper size tu. Okay, make sure dia kalau paper yang awak nak print tu size A4, setting A4. Kalau nak size A3, setting A3. Untuk letter ni tak sesuai kalau nak print out. Okay? So, dah siap awak punya print out. So, sama jugalah. Nanti bila dah siap yang ni, pergilah dekat bahagian. Okay, pergi dekat bahagian pandangan hadapan pula. So, double klik. Kan? Bila double klik, kita zoom out. Lepas tu pergi dekat sini pula. Ini kita tukar side. Kita tukar skala dia. 1:150. So, kalau 1:150 ni kecil sangat, awak adjustkan dia jadi 1:100. 1:100. Okey tak? Kalau 1:100 ni still kecil, awak buat 1:50. Okey, kalau 1:50 ni terlalu besar,
awak kena adjust lah. Contoh 1/8. Kita gunakan 1/100 je. Kita guna 1/100. So, bila 1/100, kat sini 1/150. Ini pun awak kena tukar juga. Sorry, saya dah terzoom out. Okay, 1/150. So, pergi dekat model, kita jadikan dia 100. Okay, pergi dekat model. Okay, yang ni. Klik, tukarkan dia jadi 100. Okay, close. Okay, pergi dekat layout awak. Tu, dia dah bertukar. Okay, dah settle. So, jangan zoom in, zoom out. Okay, klik dekat luar. Okay, lepas tu kita tukar lain kat sini. Okay, tukar. Jangan tak tukar. So, okay. Ni ubah, jangan lupa. Jangan kau lupa. Tukar 100. Okay, lepas tu ni pelan lantai dan pandangan hadapan 1. So, yang awak punya ni pelan pandangan lah. Pelan pandangan hadapan. Okay, isilah. Lepas tu close. Save. So, dah bertukar macam ni. Make sure sebelum awak print, sebelum awak save jadikan PDF, make sure awak kena ubah title block ni. Jangan main print je. Okay, dah cantik, dah normal awak punya drawing ni. So, print lah. Print. Sebab tadi kita dah set up kan. So, tekan je print. Okay, ni set up biarkan sebab kita dah set up tadi. Just okay je lah. Okay. So, kita simpan kat tempat yang sama tadi. So, ni buat latihan 4 pelan pandangan hadapan. Okay, save. So, dah keluar. Okay, dia keluar pula awak punya bumbung ni rapat-rapat pula. Kalau rapat-rapat macam ni, maksudnya kena adjust lah. Kena adjust dekat AutoCAD awak ni, yang ni kena adjust. Pergi dekat model. Ini, klik dekat hash tu tadi. Klik hash. Klik hash. Lepas tu, jadikan dia 3. Okay, dia jadi besar sikit kan. Okay. Jadi besar, kita tengok lah. Kita punya layout ni, dia jadi besar macam ni. So, kita tengok balik. Kita pergi dekat print tadi. Jadi apa? So, awak kat sini, awak kena adjust. Tak apa, tengok preview. Kalau preview ni tengok ni dah okey. Okey lah, terus je print. Kita tukar yang tadi. Klik kat sini, kita nak exchange kan. Save. So, bila dah settle, siaplah. Boleh print macam biasa. Okay, itu saja daripada saya. So, boleh try lah. Boleh cuba untuk yang step yang first ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.